Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Miss Umi Khalila serta rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita dan menjadi lambang identiti dan maruah rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berbangga kerana mempunyai bahasa kita sendiri yang digunakan sejak dahulu lagi. Bahasa Melayu bukan sahaja digunakan dalam kehidupan harian, malah digunakan dalam urusan rasmi, pendidikan dan komunikasi masyarakat. Hadirin yang dihormati, bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam menyatukan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, kita masih dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Melayu ini. Oleh sebab itu, bahasa Melayu menjadi bahasa perpaduan yang membantu mengekalkan keharmonian negara kita. Selain itu, bahasa Melayu juga merupakan bahasa ilmu. Banyak buku, bahan pembelajaran dan urusan pendidikan menggunakan bahasa Melayu ini. Kita sebagai pelajar, kita perlulah menggunakan bahasa Melayu dengan baik supaya bahasa ini terus dihormati dan tidak dipinggirkan oleh masyarakat. Namun begitu, pada masa kini, penggunaan bahasa Melayu ini semakin dipandang ringan oleh sesetengah pihak. Ada yang lebih gemar menggunakan bahasa asing dalam percakapan harian mereka dan juga media sosial, sehingga melupakan bahasa kita sendiri. Keadaan ini amat membimbangkan kerana bahasa melambangkan maruah sesuatu bangsa. Hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam kehidupan seharian. Kita juga perlulah menghormati bahasa kebangsaan dan tidak malu menggunakan bahasa Melayu walau di mana sahaja kita berada. Selain itu, kita boleh membaca buku, artikel dan bahan ilmiah dalam bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan bahasa. Aktiviti seperti pidato, syarahan, deklamasi, sajak dan penulisan juga dapat membantu memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kita. Hadirin yang dihormati, kita juga perlu bijak menggunakan sosial media. Pada masa kini, ramai generasi muda menggunakan media sosial setiap hari. Oleh itu, gunakanlah bahasa Melayu dengan baik ketika membuat hantaran atau komunikasi di media sosial. Elakkan penggunaan bahasa rojak serta berlebihan kerana perkara ini boleh menjejaskan keindahan bahasa Melayu. Selain itu, ibu bapa dan guru juga perlu memainkan peranan penting dalam memupuk semangat cinta akan bahasa Melayu sejak kecil lagi. Anak-anak perlu dididik supaya menghormati bahasa kebangsaan kerana bahasa ini merupakan warisan negara yang kita perlu dipelihara. Hadirin sekalian, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi melambangkan identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Jika kita sendiri tidak menghargai bahasa kebangsaan kita, siapakah lagi yang akan mempertahankannya? Oleh itu, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini terus dihormati, dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Akhir kata, saya berharap agar semua pihak
dapat bekerjasama dalam usaha bermartabatkan bahasa Melayu ini demi masa depan negara yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.